Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Mampukah dunia olahraga menemui bintang pecut baharu yang bakal menguasai pentas antarabangsa untuk beberapa tahun akan datang? Adakah catatan 9.84 saat ini sekadar satu perlumbaan luar biasa atau petanda lahirnya legenda baharu? Dan apakah makna pencapaian ini kepada negara-negara membangun yang selama ini cuba mencabar dominasi kuasa besar olahraga dunia? Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan. Menurut laporan daripada Premium Times Nigeria, pelari muda Nigeria, Kanyin Sola Ajayi, mencipta sensasi apabila mencatat masa 9.84 saat dalam acara 100 meter pada kejohanan NCAA East Regionals di Amerika Syarikat. Catatan itu bukan sahaja membolehkannya memenangi perlumbaan tersebut, malah memadam rekod kebangsaan Nigeria yang bertahan hampir 20 tahun sejak dicatatkan oleh Olusoji Fasuba pada tahun 2006. Apa yang menjadikan pencapaian ini lebih luar biasa ialah hakikat bahawa masa 9.84 saat tersebut kini meletakkan Ajayi sebagai pelari terpantas dunia bagi musim 2026 setakat ini. Dalam dunia pecut elit, perbezaan hanya 1/100 saat sudah cukup untuk membezakan antara juara dan pencabar. Oleh itu, apabila seorang atlet muda berjaya memecahkan rekod negara yang dianggap sukar disentuh selama 2 dekad, ia bukan lagi sekadar kemenangan biasa, tetapi satu kenyataan besar kepada dunia olahraga. Lebih menarik, Ajayi baru berusia 21 tahun dan masih mewakili Auburn University dalam sistem college Amerika. Ramai pelari legenda dunia mula menyerlah pada usia ini, tetapi tidak ramai yang mampu mencapai tahap prestasi seperti yang ditunjukkan Ajayi. Catatan tersebut juga dilaporkan sebagai antara rekod terpantas dalam sejarah olahraga kolej Amerika, sekaligus membuktikan bahawa beliau bukan sekadar atlet hebat untuk Nigeria, tetapi juga salah seorang pelari terbaik dunia ketika ini. Apa yang boleh dipelajari daripada kejayaan Ajayi ialah kepentingan pembangunan atlet dalam persekitaran yang kompetitif. Nigeria telah lama melahirkan atlet berbakat. Namun cabaran utama sering berkisar kepada pembangunan berterusan, kemudahan latihan dan pendedahan antarabangsa. Dengan menyertai sistem NCAA di Amerika Syarikat, Ajayi mendapat peluang untuk bersaing setiap minggu dengan atlet bertaraf dunia, sesuatu yang jelas membantu mempercepatkan perkembangannya. Menariknya, selepas perlumbaan tersebut, Ajayi tidak bercakap mengenai saingan atau populariti. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa kejayaannya datang daripada kepercayaan kepada jurulatih, persiapan rapi dan keimanannya kepada Tuhan. Sikap sebegini sering dilihat dalam kalangan atlet elit yang berjaya mengekalkan fokus terhadap proses berbanding terlalu memikirkan keputusan. Dalam sukan berprestasi tinggi, kestabilan mental sering menjadi faktor yang membezakan juara daripada atlet biasa. Bagi peminat olahraga Malaysia, kisah ini juga membawa pengajaran yang cukup menarik. Kita sedang mengikuti perkembangan atlet pecut negara seperti Muhammad Azim Fahmi yang turut berlatih dan bersaing dalam sistem kolej Amerika. Kejayaan Ajayi membuktikan bahawa atlet muda dari negara membangun mampu mencabar dunia jika diberikan peluang pembangunan yang betul serta pendedahan kompetitif yang konsisten. Selain itu, rekod yang bertahan hampir 20 tahun akhirnya berjaya dipecahkan. Ini menunjukkan bahawa dalam sukan tiada rekod yang kekal selama-lamanya. Apa yang kelihatan mustahil hari ini mungkin menjadi kenyataan esok apabila muncul atlet yang mempunyai kombinasi bakat, disiplin dan keyakinan yang luar biasa. Kini perhatian akan tertumpu kepada kejohanan NCAA Championships dan seterusnya temasya besar antarabangsa seperti Commonwealth Games serta World Athletics Championships. Persoalan yang mula dibincangkan ramai pemerhati ialah sama ada Ajayi mampu mengekalkan prestasi ini dan menjadi pencabar serius kepada pingat emas dunia dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Jika beliau terus berkembang pada kadar semasa, tidak mustahil dunia olahraga sedang menyaksikan kelahiran seorang bintang pecut baharu yang mampu mengubah lanskip acara 100 meter. Catatan 9.84 saat bukan sekadar nombor di papan keputusan, tetapi satu mesej jelas bahawa Nigeria kini memiliki atlet yang mampu berdiri sebaris dengan pelari terpantas dunia.
Menurut kami di Nadi Sukan, kejayaan Kanyinsola Ajayi ini juga membuktikan bahawa pembangunan atlet moden semakin bergantung kepada gabungan bakat semula jadi dan sistem latihan yang terancang. Dalam era sukan profesional hari ini, kelajuan semata-mata tidak lagi mencukupi. Atlet perlu memiliki kekuatan fizikal, teknik larian yang sempurna, pemulihan yang baik serta kestabilan mental untuk menghasilkan prestasi luar biasa. Apa yang ditunjukkan Ajayi dalam perlumbaan tersebut menggambarkan bahawa beliau berjaya menyatukan semua elemen penting itu pada waktu yang tepat. Selain itu, kemunculan Ajayi memberikan nafas baharu kepada olahraga Afrika yang sejak beberapa tahun kebelakangan ini semakin menunjukkan peningkatan dalam acara pecut. Jika sebelum ini nama-nama dari Amerika Syarikat, Jamaika dan Eropah sering mendominasi perbincangan dunia, kini atlet Afrika mula tampil sebagai pencabar serius. Situasi ini tentunya baik untuk perkembangan sukan kerana persaingan yang lebih luas akan meningkatkan lali kualiti pertandingan di peringkat antarabangsa. Apa yang lebih mengagumkan ialah cara Ajayi mengendalikan tekanan selepas mencipta rekod tersebut. Ramai atlet muda kadang-kala tenggelam dalam perhatian media dan pujian selepas mencapai kejayaan besar. Namun kenyataan beliau yang menegaskan bahawa fokusnya masih kepada peningkatan diri menunjukkan kematangan yang luar biasa. Sikap sebegini sangat penting kerana cabaran sebenar bagi seseorang atlet bukanlah mencapai kejayaan sekali, tetapi mengekalkan prestasi pada tahap tertinggi untuk tempoh yang panjang. Dalam konteks dunia olahraga menjelang beberapa kejohanan besar akan datang, catatan 9.84 saat ini pasti menyebabkan ramai pencabar lain mula memberi perhatian khusus kepada Ajayi. Walaupun masih terlalu awal untuk meramalkan siapa bakal menjadi juara dunia atau pemenang pingat emas Olimpik seterusnya, satu perkara yang pasti ialah nama Kanyinsola Ajayi kini sudah berada dalam radar setiap jurulatih, atlet dan pemerhati olahraga antarabangsa. Beliau bukan lagi sekadar prospek masa depan, tetapi sudah menjadi antara pelari elit dunia ketika ini. Akhir sekali, kisah Ajayi seharusnya menjadi inspirasi kepada atlet muda di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Rekod yang bertahan hampir 2 dekad akhirnya berjaya dipecahkan oleh seorang atlet berusia hanya 21 tahun yang berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Dalam sukan, usia muda bukan penghalang untuk mencipta sejarah. Jika disiplin, kesungguhan dan peluang pembangunan yang betul dapat digabungkan, tidak mustahil lebih ramai atlet muda akan muncul untuk mencabar rekod-rekod yang selama ini dianggap mustahil untuk diatasi. Satu lagi aspek yang menarik untuk diperhatikan ialah potensi Ajayi untuk terus memperbaiki catatan peribadinya. Ramai pakar olahraga berpendapat bahawa pelari pecut biasanya mencapai kemuncak prestasi antara usia 23 hingga 27 tahun. Dengan Ajayi baru berusia 21 tahun, masih terdapat ruang yang besar untuk beliau meningkatkan kekuatan, teknik dan pengalaman pertandingan. Jika perkembangan semasanya berterusan, tidak mustahil beliau mampu mencatat masa yang lebih pantas pada masa hadapan dan terus mengukuhkan kedudukannya dalam kelompok pelari terpantas dunia. Pada masa yang sama, kejayaan ini turut membangkitkan semangat baharu dalam kalangan peminat sukan Nigeria yang sudah lama menantikan kemunculan ikon olahraga generasi baharu. Rekod yang dipecahkan bukan sekadar pencapaian individu, tetapi simbol bahawa usaha pembangunan atlet negara itu sedang menghasilkan keputusan yang positif. Kini, tumpuan dunia akan terus terarah kepada Kanyinsola Ajayi untuk melihat sama ada beliau mampu mengekalkan momentum luar biasa ini dan menerjemahkan prestasi hebat di peringkat college kepada kejayaan yang lebih besar di pentas antarabangsa. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah Kanyinsola Ajayi bakal menjadi juara dunia dan antara pelari pecut terhebat generasi baharu? Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.